Produk ni aku beli 2 hari lepas dan dah sampai kat rumah, memang cepat, iaitu pencukur elektrik daripada jenama Enchange Blackstone Electric Shaver yang macam ni. Yang ni button switch untuk turn on dan turn off. Dekat atas ni pula adalah mata pisau untuk mencukur tu. Dan dekat bawah ni adalah button untuk mengecas lah. Jom kita tengok macam mana aku cukur menggunakan electric shaver daripada Enchange Blackstone ni. Okay guys, ni aku nak tunjuk lah. So aku baru je beli ni kan. Macam mana mata dia. So ni mata pisau pencukur dia. So ni switch untuk on off. Hidup kan. Dan bawah ni tempat pengecas. So sekarang ni aku nak cukur jambang aku lah. Kat pipi nampak ada bulu-bulu kan. Okay nampak. Misai, bulu, janggut apa semua kan. Tapi aku nak cuba untuk cukur jambang sahaja dulu. So korang tengoklah sendiri. Okay. Mata pisau ni tak membahayakan kalau aku letak jari. Tak rasa apa-apa. Okay. Nampak? Tak ada apa. So, dah kita gini. Okay, nampak ni jambang aku kan. So, aku nak try sama ada fungsi depan. Okay. Okay, aku dah guna. So, aku turn off. Okey, korang tengok sendiri, aku tak ada potong video, tak ada potong video. Korang tengok sendiri, okay? Pipi belah kanan ni memang clean habis. Korang dah tengok, apa pendapat korang? So, kalau korang berminat nak cari pencukur elektrik yang tak begitu mahal, praktikal dan berkualiti, aku cadangkan korang dapatkan Enchange Blackstone Electric Shaver yang macam ni, melalui link yang disediakan. Okay, bye.